Kau cakap betul-betul. Betul. Kat bahagian luar ke bahagian dalam? Bagian dalam. Buka balik. Cuba tu bagian dulu. Duduk kat sini ke? Apa yang bisa? Kau lah. Kau nak cakap. Benda tu. Kat duduk luar ke dalam kau yang basuh? Bagaikan pentas opera, tirai hidup dibuka, cerita pun bermula. Bagaikan pentas opera, musik hidup bergema, aksi insan bermula. Yang tu ada CVT, dia bawa banyak. CVT pakai chain, pakai rantai, pakai bel. Ni kan ada bearing. Ya, seperti tu. Tuan kau bagi casing ni ya? Ya. Ya is. Kau janganlah pasang dulu. Jom. Yang tu lebih. Habis, kat mana ingat? Bearing tu tinggal satu tah, dia pun tak ingat bearing mana. Lepas tu dia tanya aku, ni bearing ni kau tak pasang ke? Apa? Dah siap. Dah siap tu. Apa? Macam ni tak apa? Dia biarkan macam ni tak apa? Pada masuk pada running. Sabar. Montar berlari. Cari skru ni yang mana satu belum masuk. Tengok mana dekat. Semua je kan? Dia Dah tadi guna kebing ni. aku tak tahu. Yang buka siapa tadi? Memang aku buka, dia basuh. Patutnya dia kena ingat mana barang. Basuh beri jatuh. Masa jatuh tu yang kau kena ni. Teka. Kau memang menduga betul lah ni. Oh ni bearing. Oh bukan bearing ni duduk luar. Inilah duduk luar ni kau kata itu. Bearing ni duduk mana ni? Luar. Ini kat luar depan dia. Mana? Ya.